Alhamdulillah. Tapi dia sedih. Kenapa sedih? Dapat sikit. Kalau tahulah ada mak, aku dah rembat banyak dah. Saya dah ambil banyak. Macam itulah tuan-tuan, orang yang berada dalam bulan Ramadan, dia tahu ada solat tarawih, dia tahu kebaikan selawat, dia tahu baca Quran pahalanya berganda-ganda. Nanti saya terangkan pahala baca Quran macam mana bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan terkejut, terbeliak biji mata. Pahala Allah nak bagi, Allah tak kedekut bulan Ramadan. Baik, itu golongan kedua. Dia rasa menyesal sebab dia bulan Ramadan dia sikit sangat buat ibadat, jadi sedih. Orang yang terakhir ni dia gembira sebab apa? Sebab dia dapat emas yang banyak. Emas itulah tuan-tuan amalan ikhlas yang kita sumbang bulan Ramadan. Contoh sedekah, kita ikhlas kerana Allah. Walaupun RM2 dia boleh fikir, RM2 ni macam mana aku nak sedekah dengan RM2. Dia pergi kedai beli sayur. Sayur ni tuan-tuan, dia tengok ada orang yang masak bubur lambuk, dia bagi. Boleh tak RM2 kita nak sedekah? Boleh. Boleh tak RM1 kita nak sedekah? Belilah daun kucai contoh, ataupun daun bawang, daun ketumbar contoh ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi benda kecil dia boleh, dia elaborate, dia boleh fikir macam mana cara saya nak sumbang. Subhanallah.